Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang sentiasa taat dengan jam randiknya, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Redup suasana terasa nyaman. Cama petang terbang melayang. Dengarkan semua rakan budiman. Tajuk cerita Aku Akan Terbang. Syakir, seorang budak kampung yang menyimpan sebuah impian untuk menaiki kapal terbang. Pada suatu pagi, dia bangun dengan hati yang sangat berbunga-bunga. Wang yang tersimpan erat dalam genggamannya itu akan diserahkan kepada Cikgu Nasir sebagai bayaran tambang kapal terbang ke Pulau Langkawi. Sambil memandang burung-burung yang berkicauan riang dan berterbangan di luar tingkap biliknya, Syakir berbisik, "Aku juga akan terbang seperti kamu, wahai sang burung. Malah mungkin lebih tinggi hingga ke awan." Dengan penuh semangat, Syakir memasukkan wang yang tersusun rapi ke dalam beg sekolahnya. Dia tidak sabar untuk merasai pengalaman menaiki kapal terbang buat pertama kali dalam hidupnya. Namun, apabila dia turun ke bahagian dapur, suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya kedengaran bunyi radio nama peninggalan arwah ayah. Kebiasaannya, pada waktu pagi, ibu sedang menyediakan sarapan untuk dia dan adiknya Syakirah. Tetapi pagi itu, kelibat ibunya tidak kelihatan. Ibu, Syakir, pagi ini Syakir minum saja sudahlah. Kir nak serahkan duit ni kepada cikgu. Katanya penuh ceria. Namun, suaranya hilang bagai ditiup angin. Tiada sahutan balas daripada ibu seperti selalu. "Jangan bimbang, ibu tertidur di kusyen." "Kesian ibu. Ibu penat sangat," kata Syakirah. Syakir menghampiri ibunya. Dia melihat ibunya terlena keletihan. Malahan, tangan ibunya juga masih terlekat sisa-sisa tepung membuat kuih. Di atas meja, masih berselerak bahan-bahan dan peralatan membuat kuih. Air matanya bertakun di dalam kolam matanya. Hatinya mula tersentuh dan terasa sangat hibah. Air matanya mengalir laju. Dia dihimpit rasa bersalah kerana terlalu memikirkan keinginannya tanpa menyedari kesusahan yang dipikul ibu kesayangannya. "Dek, ibu ada cakap apa-apa lagi tak pasal rombongan yang abang nak pergi tu?" Ibu nak abang dapat terbang," balas adiknya. Syakir tersentak dan dia bertekad untuk membatalkan semuanya. Dia tidak akan sesekali membebankan ibunya. Syakir juga memahami bahawa impian boleh ditangguhkan, tetapi kasih sayang dan pengorbanan ibu bapa tiada nilainya. Dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. "Aku akan batalkan semua ini. Aku akan beritahu Cikgu Nasir yang aku tidak akan pergi ke Langkawi. Namun, aku akan tetap terbang suatu hari nanti. Aku akan terbang bukan hanya sekali, tetapi setiap hari. Aku akan bawa ibu dan Syakirah untuk terbang bersama."
Aku akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citaku untuk menjadi seorang juruterbang. Sesungguhnya, peristiwa ini akan menjadi pendorong utama untukku mencapai cita-cita. Jerit hatinya. Aku akan terbang. Kali ini Syakir benar-benar menjerit pada awal pagi itu dengan kekuatan yang ada dan dengan linangan air mata. Kawan-kawan, demikianlah kisah Aku Akan Terbang. Di sebalik cerita ini, terselit beberapa pengajaran untuk kita renungi bersama. Antaranya ialah, yang pertama, kita tidak boleh menyusahkan ibu bapa dengan meminta sesuatu yang di luar kemampuan mereka untuk menyediakannya. Yang akhir sekali, kita tidak sepatutnya bersikap mementingkan diri dan mestilah memahami keadaan ibu bapa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.